Ini yang banyak suri rumah nak kan. KLS ada satu student KLS ni, dulu dia berhenti kerja. Bukan kerja biasa-biasa, kerja engineer lagi. Tapi dia melahirkan anak yang pertama, susah nak kena dengan jadual kerja dan ambil anak semua. Dia ambil keputusan untuk berhenti kerja. Sepanjang dia cuba mencari bisnes tu, macam-macam bisnes dia buat, last kali bila dia datang kelas KLS, dia hanya nak belajar je. Tetapi lepas tu dia rasa macam yes, bisnes ni dia nak. Dia rasa dia boleh buat. Dan memang dia banyak bertanya KLS lah. Memang dia cari KLS bertanya. Then hari ni dia dah ada 40 bilik. Dan apa yang paling best dalam hot seat dia cerita dekat student lain apa dia dah tak payah nak busy-busy. Walaupun ada 40 bilik, dia tak busy. Dia masih lagi boleh relax-relax, jaga anak. So, masih lagi ada banyak waktu yang terluang. Ini yang banyak suri rumah nak kan. Kalau you all nak macam ni, ada banyak bilik pun masih lagi free, tak banyak masalah. Dapat apa orang kata income yang besar. Tambah-tambah nak raya ni, jangan tunggu lama-lama. You register, kita join kelas yang latest ni supaya you boleh buat duit sekarang. Raya nanti, you dah ada duit raya yang best. Okey ke okey? Jom klik learn more sekarang. Kos pun tak sampai RM50. Alright? Jumpa anda dalam kelas.